Penyanyi kumpulan Spring, Ameng, masih terkenang detik menakutkan apabila anaknya, Wan Ammar Haikal Wan Aminuddin, hampir dihantar ke Jabatan Kebajikan Masyarakat selepas beliau ditahan kerana memiliki dadah pada 2011. Dalam sesi eksklusif bersama Dolls Podcast yang dihoskan oleh Mamat, Syuib dan Fizi, Ameng menceritakan pengalaman anaknya yang baru berusia 4 tahun ketika itu panik melihat ibu bapanya digari. Guys, sebelum kita lanjutkan, jom subscribe drama tu. Ammar yang tak faham apa-apa panik kenapa tiba-tiba ramai orang serbu bilik kami dan melihat kami suami isteri digari. Dia kata jangan ikat. Bagaimanapun kami dipisahkan daripada Ammar sewaktu dibawa ke balai polis dan diberitahu Ammar akan diserahkan kepada JKM. Kongsi Ameng. Ameng berkata dia sempat merayu kepada seorang anggota polis supaya tidak menghantar Ammar ke JKM dan memohon izin untuk menghubungi ahli keluarga. Berkat bantuan ibu mentuanya yang tiba, hanya dalam masa 15 minit, Ammar akhirnya selamat berada di bawah jagaan keluarga. Isteri turut direman kerana dia ada bersama saya dalam bilik hotel itu walaupun tidak mengambil dadah. Dia direman 3 hingga 4 bulan di penjara Sungai Udang, Melaka, tambah Ameng. Ameng mengakui nasib isteri dan anak menjadi motivasi utama untuknya berubah. Selepas isteri dibebaskan 3 bulan kemudian, dia tidak pernah jemu membawa Ammar melawat dirinya di penjara Keluang, Johor setiap bulan. Selain itu, Ameng juga mengungkapkan rasa kesal kerana kesilapannya memberi kesan kepada keluarga. Rumah dan 2 keretanya ditarik bank. Sementara anak keduanya, Azeva Natasha, terpaksa menghadapi ejekan rakan di sekolah selama 3 bulan. Saya sangat menyesal kerana gara-gara kesilapan saya dah menyusahkan isteri, anak-anak dan peminat. Sewaktu baru dibebaskan, saya terserempak dengan peminat yang kecewa kerana wang mereka saya gunakan untuk beli dadah, jelas Ameng.